Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Abah pada asalnya, walaupun ulama membenarkan kita minta tolong dengan orang mati, ulama membenarkan, dan masalah sunnah wajib membenarkan, pasal orang mati tu setengah tu masih hidup dalam kubur. Ini pahaman ni. Tapi Abah cakap peribadi, Abah tak minta. Itu je pegang se. Abah tak nak kata pendapat ni salah. Abah tak kata salah. Tapi ulama ni sebagai persoalan membenarkan kita minta pertolongan dengan orang yang dah mati. Orang soleh yang dah mati. Kita baca pendapat ni. Soalan. Apakah hukum sekiranya seseorang itu setiap kali ditimpa kesusahan, timpa musibah, seperti sakit, bala, musibah seumpamanya, lalu ia berkata, "Ya Sidi, ya Rasulullah," atau "Wahai Syekh Fulan bin Fulan," sambil menyebut nama-nama Nabi, nama-nama Rasul dan orang soleh dengan menjerit dan berteriak, menyebut namanya, memohon bantuan daripadanya. Apakah perbuatan seperti ini diharuskan oleh syarak? Adakah para Rasul dan Nabi serta para wali yang telah lama meninggal dunia boleh memberi bantuan atau memberi pertolongan kepada mereka yang memohon pertolongan daripadanya? Soalan. Jawapan dia macam mana? Ada harus bagi seorang memohon pertolongan daripada para Nabi dan Rasul, para wali, ulama dan orang soleh, walaupun mereka telah meninggal dunia, tetapi masih boleh memberi pertolongan. Ini kerana para Nabi dan Rasul mempunyai mukjizat, manakala para wali dengan karomahnya. Mukjizat dan karomah tidak akan terputus dengan kematian. Ini penjelasan dari kitab Funu'ul Masail. Tapi tadilah, Abah secara peribadi, Abah tak boleh ikut, tak boleh buat, tak boleh minta tolong dengan orang yang telah mati. Itu je. Nak jelas je lah. Pasal apa Abah tak boleh? Pasal Abah takut. Takut kita disebut, kita disuruh melakukan raib. Setengah orang Melayu ni panggil rijalul raib. Rijalul raib mana apa? Lelaki yang raib, lelaki yang tidak kelihatan. Dia kita minta tolong rijalul raib tadi. Dan apa kita minta dia jadi. Jadi kita takutnya kita mari taksub dengan orang dah mati ni yang tolong kita. Takut kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa? Walau macam mana pun, walau Allah tak makbul doa sekalipun, Abah tak akan minta direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasar Allahus Samad. Allah sebab kita minta tolong. Allah sebab kita bergantung. Itu je. Tapi Abah tak boleh kata pendapat macam ni salah, tak betul, tak boleh. Bukan ini pendapat ulama. Kita patut kena hormati pendapat ulama. Kita ambil ikut hal kita. Okey. Wallahu a'lam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.